Yes. Flotilla kita belayar. Ada satu kisah yang saya tak cerita kat mana-mana podcast, adalah sebenarnya perjuangan untuk hawa nafsu kami dekat dalam kapal. Ni bernafsu ke dalam kapal? Ni cerita dia. Bernafsu dalam kapal. Ni nak cerita tak pernah cerita tempat lain. Ni cerita podcast ni saja. Okey. Satu ujian paling besar kalau siapa-siapa yang nak naik Global Smoke Flotilla, sebab saya tak akan pergi tahun ni. Kalau terpilih, ujian paling besar atas kapal selain daripada ujian takut dengan Zionis, takut dengan kesakitan, muntah, adalah ujian wanita-wanita atas kapal Global Smoke Flotilla. Kena ingat, mereka semua tak faham Islam. Yang kedua, mereka semua ada my body is my choice. Pemikiran mereka sendiri. Kita pun kena hormat lakum dinukum waliyadin. Agama dia agama dia, agama kita agama kita. Cuma kita boleh bersuara lah. Contoh, saya bersuara atas kapal, saya kata minta maaf, kami sebagai orang Islam, apatah lagi Southeast Asian, kami sebenarnya jarang melihat kulit perempuan. Sebab diorang boleh mandi bugil. Bugil macam mana? Ni kita tak boleh cerita pada ni. Diorang topless lah. Atas ni diorang tak pakai bra. Kapal saya lah, kapal lain mungkin lah. Cuma saya kena confront lah, saya kena berterus terang dengan diorang. Akhirnya diorang buat macam tirai kat belakang. Bila perempuan mandi, kami yang kat depan ni tak pergi belakang. Dia mula faham bahawa tapi kita kena fahamkan dia bukan isu agama semata-mata. Sebab diorang sangat menghormati budaya. Jadi kalau kita, siapa-siapa nanti nak atas kapal Sumuk Flotilla, dan saya difahamkan Tuan Nadir kata akan berlaku training, mengajar benda-benda yang tak diceritakan secara detail. Atas kapal saya ada seorang perempuan nama Sophie. Dia ni sosialis, orang kiri. Jadi Sophie ni memang terus terang dia akan mandi tanpa segan silu. Dia tunjuk bahagian atas badan dia, buah dada dia. So saya cakap dengan Sophie, saya kata, Sophie, saya kata saya ni sebenarnya adalah seorang yang konservatif. Tapi konservatif saya bukanlah maksud saya punya pemikiran, tapi ada benda-benda budaya saya yang tidak membenarkan. Saya tak boleh sentuh perempuan, saya tak boleh salam awak. Kenapa? Saya menghormati kulit awak ni hanya untuk suami awak. Saya tak pergi kepada agama. Sebab kalau pergi pada agama, dia akan nampak kami ni jumut. Dia betul.